Hey guys, kembali lagi. Berarti pula. Hari ni kita nak main game Pranky. Korang pernah tak main game Pranky? Ni dia. Game Pranky cute and scary. Sekejap. Wish. Ramai betul ni yang pernah main. Tapi saya pernah main game Pranky. Sebenarnya kartun diharamkan, tapi game boleh. Mari kita lihat. Mulakan. Kena ada kata laluan, cok. Jadi saya akan download yang ni ya. Cepat gila. Cepat betul. Okey, jom main. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dah rosak ke? Jangan benarkan. Next. Ada Pranky baru guys. Yang ni cok. Okey, kita kuatkan suara. Play. Ada benda baru. PS9. Baru. 777. Ada PS3. Ada Pranky baru, cok. Ada kecap. Ada red egg. Ada PS3. Ada Pranky. Ada para Pranky. Prankers. Banyak, cok. Suka. Korang pernah tak main game Pranky? Best tu. Mungkin korang kita kena tengok iklan. Okey, kalau macam tu saya yang ni lah. Choose your favorite Spunky mod. Ada Rumi dengan Mira, cok. Tengok Zoe. Ada Rumi dengan Mira. Zoe, cok. Tak pakai seluar si Rumi tu. Aurat. Aduh, saya tak terkena apa-apa pun. Okey guys, sambung main. Dia download. Lah, tak jadi. Tak apalah, rezeki. Angela Pranky. Apa pasal ni? Dah kena virus, cok. Dah kena virus. Alamak, kena virus, cok. Dia terus dia goyang-goyang. Kena virus ke? Kenapa macam tu, Ya Allah, apa dah jadi ni? Ya Allah, janganlah macam tu, ya Allah. Saya tak nak jadi telefon jadi virus. Terjadi apa? YouTube pun okey. Hilang, cok. Astaghfirullahalazim. Telefon kena hack, kok. Kok pula, cok. Macam mana ni? Dah lah gelap. Seram lah. Padahal game ni okey je. Tapi tiba-tiba dah macam tu, Macam kena virus. Korang pernah tak? Cuba korang tengok virus. Hero Family pula. Korang pernah tak tengok Papa Zola movie? Tak pernah? Tapi ada lagi, cok. Okey. Korang jangan tengok Blue Grey Pinchley Israel tau. Sebab dosa. Okey. Sekejap. Telefon kena virus. Cuba kau nak tengok. Sekejap. Korang jangan main game virus tau. Dosa. Ada virus, cok. Okey, cuba kau nak tengok. My horror.
Jangan main bang. Weh, kena virus. Ish. Weh. Aku tengok ni. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara menyelesaikan masalah phone anda terkena virus ataupun ada banyak iklan dalam smartphone anda. Bila korang nak guna WhatsApp apa ke, nak guna YouTube ke apa, tak sempat lagi buka aplikasi. Wah, Malaysia pun ada virus. Selain negara lain, tapi Malaysia pun ada virus. Weh, ya Allah. Cuba korang tengok Google. Apa terjadi? Macam kena virus tak? You are alert. ORNG. Orang le. Wah, ada untuk telefon lah. Untuk telefon ke untuk komputer? Takutnya. Siapa takut dengan kalau telefon korang kena virus? Astaghfirullahalazim. Seramnya. Ada soalan juga. Susah lah Indonesia ni. Laut Timur lah. Alah, salah. Banten. Macam tak pernah pergi je Banten. Seram cok. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang nak keluar. Korang jangan urn.org. Weh, ini untuk telefon cok. Seram cok. Weh, seram weh. Weh, telefon kita. Pun macam zaman sekarang. Weh, Peppa Pig. Seram weh. Weh, ya Allah. Weh, kena virus cok. Cara nak buang virus. Weh. Alamak, ngerinya. Dah lah, dosa dengan ibu lah. Takut lah. Ya Allah. Takut. Akhirnya dah okey. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ini kuasa Allah. Tapi aku boleh ke terbang sampai ke Malaysia? Taklah. Ada game baru. Game base 2. Aduh, dalam main ni lah. Jangan. Sama juga, cok. Virus. Macam mana, dah lupa. Guys, tolong telefon saya kena virus. Guys.